anda sangat awesome kerana masih lagi setia dalam rancangan kegemaran anda, iaitu Awesome Archery Channel. Okey, so petang ni saya nak share sikit tentang stack ataupun stacking ya. Recently saya dengar macam-macam daripada perbualan orang tentang stacking. Ya, orang kata bow ni stack, saya dapat rasa stacking ataupun dia test bow, contohnya right, tarik pun sikit je, tarik sikit pun oh ni stacking ni, ataupun tarik tak ada stacking. So sebenarnya stacking tu apa? Okey, saya nak bagi dua definisi lah. Satu definisi berbentuk demo, kedua adalah definisi di dalam memanah. Okey, saya cuba simpelkan dia supaya anda boleh nampak dia tak semudah itu kita sebut stacking Yang pertama dari sudut demo dulu, saya nak tunjuk demo Syarat dia adalah bila kita tarik bow right sampai satu tahap, okey, dia ada limit dia. Tak kisahlah modern ataupun traditional, maksudnya dia ada ukuran yang tertentu, tarikan yang maksimum. So kalau anda tarik lebih dipanggil overdraw. Okay, so stacking tu akan bermula bila anda touch ataupun sentuh overdraw. Ini adalah contoh bow yang anda ada kat rumah tu, mahal kan. Okay, contohnya dia 40 pound. Okay, tarikan dia sehingga 28 ataupun 29 inch. Okay, contohlah 29 inch. Okay, 40 pound. Okay, maksudnya bila anda tarik 29, 30, okay, pada 30 tu anda dah rasa sangat berat. Okay, sangat berat. Dan bila nak tarik pun dah tak boleh dah. Okay, dah tak boleh. Dan maknanya capaian bow maksimum pun dah tak boleh tarik dah. Okay, dan limb, terutamanya limb kat atas ni, okay, lower ataupun upper, dekat tip dia tu, okey, anda akan nampak tali dia akan 90 darjah. Alright, contoh macam ni okey, dia 90 darjah. Bila anda tarik, dia dah touch 90 darjah. Kalau anda tarik lagi, dia dah sudut dia dah 95 darjah. Okey, dah lebih daripada 90, maknanya anda tarik lagi. Okey, walaupun kita kata overdraw tu nanti boleh bagi impact pada limb, memang betul. Cuma stacking ni adalah situasi yang mana bila kita tarik dah pada tahap maksimum, kita dah tak boleh tarik lagi dah. Bukan sebabkan fizikal, kita boleh tarik lagi. Cuma bow tu saja, dia dah maksimum dah, dia tak boleh tarik dah. Walaupun limb dia sangat kental, ada saya tengok dekat YouTube, dia dah bend macam U-shape, perfect U-shape still lagi dia tak patah dan steady je limb itu. Tapi poundage dia dah sampai situ je lah, maksimum. Okey, sebenarnya kalau 40, kalau tarik lebih sikit mungkin dia akan naik sikit lah, tapi dia akan terhenti pada 1 poundage saja. Alright, so dari sudut demonya, bila anda touch 90 darjah, okey, 90 darjah anda tarik lagi, itu dah mula stack. Anda dah tak boleh tarik lagi, anda akan rasa susah nak tarik ataupun dah rasa maksimum tarikan tu. So stacking ni sebenarnya adalah geometric factor je ataupun physics faktor yang mana dia menceritakan tentang average rate, maknanya daya tarikan tu the average. Dan stacking tu jangan salah faham ada yang ingat bow tu dia actually bow tu high poundage, dia tarik sikit dia kata stacking. Bukan so maknanya dia bukan tentang keupayaan fizikal anda yang terhad tu, dia adalah berkaitan dengan keupayaan bow tu sendiri, dia bukan pada diri kita. Dan high poundage bukan stacking. Okay, stacking tu adalah rujuk kepada kondisi limb kita, sebab bila kita tarik dia ada dua keadaan fizikal yang berlaku Okay, yang pertama bila kita tarik ni adalah horizon punya pulling. Kita tarik horizon ataupun dipanggil energy potential energy punya factors. Limb ni dia akan turun ni bila kita tarik dia horizon punya energy. Alright, tapi biasa kita tarik tengok limb tu menurun kan. Ni vertical punya energy, dia turun ke bawah. So bila anda tarik lagi, alright, so anda dah actually dah stacking ni sebenarnya anda dah tak boleh tarik lagi. Okey, limb tu pun dia dah sampai terhad dah. Okey, dia dah sampai terhad. Dan apa yang berlaku pada limb sebenarnya waktu stacking ni, dia ada dua impact lah pada limb. Di dalam limb dia ada
compression, dia ada mampatan, dia jadi mampat lah, especially bahagian transition di antara handle dengan limb. Kat situ memang compress. Okey, tapi di luar limb, okey, di luar limb ni ada energy tension, dia stress. Okey, sampai satu tahap stress tu bila ada tarik dia dah stack. Okey, dia bukan lagi faktor pulling ni, dia dah tak lagi bending dah. Maknanya kita punya limb ni dia dah tak boleh bend lagi. Itu dinamakan stacking. So bila kita tarik sampai satu tahap, okey, bow tu dah memang dah tak boleh ditarik dan tali pun dah lebih daripada 90 darjah. Okey, so itu adalah limit bow. Dan start ketinggi, kalau cuba tarik lagi pun dah tak boleh nak tarik lagi. Kedua, macam yang saya sebut, silap faham tentang stacking. Yang pertama tadi saya sebut adalah high poundage. Okey, bow tu memang high poundage, tarik sikit anda tak larat, itu bukan stacking. Yang kedua adalah merujuk kepada keupayaan diri kita juga. Ni salah faham tentang stacking. Okey, contohnya bow kita dia panjang, contoh macam recurve, dia 66 inch. Okey, 60 ataupun 68 inch lah. Bow kita 68 inch. Jadi orang yang ada bow ni dia lah orang yang pendek. Okey, so bila dia tarik dia dah pendek tapi dia pakai bow yang sangat panjang. Jadi draw length sebenarnya lebih panjang. Contoh maksimum draw length dia adalah 29 inch. Tapi orang yang pendek ni, okey, dia punya maximum draw length dia hanyalah sekitar 25 ataupun 6. Lepas tu dia kata dia tak boleh tarik lagi. Dia kata stacking. Itu bukan. Itu merujuk kepada keupayaan diri dan anda tersilap ataupun tersalah beli bow lah. So bow tu terlalu panjang dan dia tak sesuai dengan anda punya draw length. Anda tak boleh tarik tu bukan sebabkan bow tu stack, sebab tangan anda pendek. Okey, satu lagi adalah kelebihan bow yang berbentuk recurve. Okey, tak kisahlah modern ataupun traditional bow, tapi dia ada recurve. Okey, recurve dia ada kelebihan. Stacking ni dia biasanya kalau recurve dia amatlah jauh, kecuali anda ada bow yang D-shape. Okey, long bow. Actually long bow pun stacking dia jarang berlaku sebab dia long bow, dia panjang. Tapi kalau bow anda traditional bow, so biasanya D-shape ni dia akan cepat terasa bahagian stacking. Sebab once dia touch 90 darjah, kat situ dah terasa dah tak boleh nak tarik dan bow dia dah bagi signal maksimum. Tapi kalau recurve, once you tarik, you boleh tarik sampai panjang mana pun, dia lambat stack. Tapi dia bergantung juga kepada material bow dan sebagainya. Tapi secara umum, bentuk curving, stacking sebenarnya tak mudah terasa. Contoh macam bow, anda tengoklah bow yang ada dalam market. So traditional bow yang curve, stacking tu sebenarnya tak mudah terasa, memang tak akan terasa. So secara kesimpulannya, stacking dia adalah berkaitan dengan physics ataupun geometrik bow. Anda akan mudah rasa stacking adalah bila anda tarik overdraw. Adakah overdraw tu boleh stacking? Sebenarnya overdraw dia adalah faktor untuk anda rasa stacking. Stacking tu bukan overdraw, overdraw tu bukan stacking, tapi dia adalah salah satu faktor yang menyebabkan anda akan rasa stack pada bow tu. Kedua, ingat dia adalah daya tarikan maksimum keupayaan bow tu untuk memberi tujahan. Maksudnya bila stacking tu bila anda dah tarik maksimum dan anda dah tak boleh tarik lagi, dan itu bukan dah energi punya potential, tapi dah lebih kepada anda macam menarik sesuatu. Macam bow bila tarik pada ideal draw length dia, maksudnya dia akan bagi energi yang sangat smooth. Tapi bila anda tarik, ada orang kata tarik je, kalau tarik lebih sikit dia akan bagi poundage lebih sikit. Certain bow, yes, memang dia akan bagi, tapi satu tahap dia dah tak boleh dah. Dia dah tak boleh dah. Dan ini bukan drawing dah, ini dah memang betul-betul hanya menarik. Macam anda menarik sesuatu, ditarik ke belakang lah. Dan kalau tengok dekat Google, memang ada bow yang macam saya ingat dalam gambar Turkish bow, dia tarik sampai betul-betul perfect U shape. Dah tak boleh tarik dah tu pun.
Sebenarnya kalau tarik overdraw, kalau dia tak patah pun sebenarnya dia dah rasa stack lah, dan dia stuck dan dia terhenti pada satu titik sahaja. So itu adalah stacking. Dan jangan salah faham, bow yang berat bukan stacking. Dan kalau anda dengan draw yang anda pendek, anda mempunyai bow yang panjang, itu juga bukanlah stacking. So stacking adalah berkaitan dengan physics bow, yang mana dia akan sampai satu titik maksimum. Okey, saya harapkan anda dapat sesuatu, dan anda boleh komen kat bawah, right, bagi pandangan anda tentang stacking. Mungkin anda ada input tambahan yang boleh memberi nilai tambah kepada orang lain juga yang melihat video ini. Dan jangan lupa dalam masa yang sama subscribe video ini dan tekan bell notification untuk anda mendapat notification video-video yang terbaru yang awesome untuk anda pelajari tentang ilmu memanah. Okey? Tapi jangan lupa komen kat bawah, anda juga adalah penyumbang kepada ilmu-ilmu info tentang memanah ini. Okey? Anda sangat awesome. Kita jumpa lagi.